Alright, apa yang kita lihat sekarang di depan saya ini ialah Mercedes G-Wagon G-Class yang mana akhirnya datang fully elektrik sepenuhnya, iaitu G580. Kalau tengok dia punya ni pun dia rounded square spare tire-nya, tapi tak adalah spare tire-nya kan. Ni more like untuk simpan barang. Kita buat sedikit pusing-pusing walk around review. Ni warna kelabu dan di sana tu warna putih dan juga warna biru. Biru dia warna signature lah untuk G580 ni. Okay, kalau tengok ini depan dia sama saja, bentuk dia sama saja macam G-Class yang biasa, G63 AMG. Okay, cuma depan dia dia dah ada glowing grill dekat situ. Jadi waktu malam memang ni adalah lampu tu kan, dengan dia punya lampu DRL dengan headlamp tu semua. Ni dia punya lampu signal. Okay, yang ni kalau sini pasal memang ada dia punya signature lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini dia punya charging port dia lah, AC dan DC. Okay, kita tengok belah dalam. Minta maaf lah kalau mungkin tak nampak lighting sangat, sebab dia punya lighting ni hitam-hitam background dia kan. Jadi kat sini Mercedes-Benz lah, sebab yang ni bukan AMG. Kalau AMG dia akan tulis AMG kat situ lah. Dan dekat bawah ni shocker proof. Try untuk masuk dalam lah. Okay, dia tak ada ni kot, cuma ni lah, masuk je. Alright, ni dia punya dalaman dia lah. Okay, kita try tutup. Tak adalah, cuma nak kena buka tu, buka dia kat sini. Tutup dia. Sedap lah, solid lah. Okay, jadi inilah dia. Ini adalah versi edition 1, manufaktur punya touch lah. Okay, kalau sini dia punya touchpad ni, dan ada dynamics, driving dynamics dan penukaran mod. Yang ni dia punya steering dia, screen meter dengan infotainment bersambung. Kat sini ada pilihan. Boleh buka lampu tak? Tak boleh buka sebab dah mati kot sistem dia. Jadi ini dia punya off-road cockpit. Yang ni kita boleh buat pelbagai setting lah, differential lock semua, dan kita boleh buat G-turn. G-turn kereta tu boleh pusing. Jadi kereta ni boleh pusing. Yang ni biasalah, dia punya window control dekat atas, bukan kat bawah. Kat bawah ni bawa dia punya seat adjustment dia. Seat adjustment dia, kalau kita try buka sekejap. Ni dia punya seat adjustment dia. Okay, atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Sound system Burmester seperti biasa. Ini control lampu, parking brake. Okay, dan ini pun ada sunroof sunroof dekat sini je. Ini manual, memang tak nampak lah, kita buka. Okay, atas ni pun ada speaker Burmester juga. Okay, armrest biasalah. Jadi inilah dia punya pandangan kalau anda memandu G-Class ni, G580. Kita tengok pada bahagian belakang pula. Okay, demo sikit bunyi pintu dia solid lah. Kita tengok bahagian belakang. Belakang tinggi sikit lah, tapi dia tak ada, dia kena struggle sendiri. Pada biasa, siapa yang tak biasa naik kereta tinggi-tinggi tu, tu mungkin struggle sikit lah. Okay, kita ada screen
individual. Dan ini dia punya pandangan dia. Minta maaf lah kalau gelap. Okay. Depan ni pun ada aircon. B-pillar pun ada aircon. Jadi dua-dua memang sejuk lah. Belakang storage. Okay. Ni dia punya pandangan kalau duduk belakang memang 1-2 genggam setengah itu. Dan boleh relax sebenarnya. Ini pun ada armrest. Ada armrest siap dengan cup holder sekali. Static lah. Nothing much mechanical things like that. Kalau kita tengok, ini mungkin sempit sikit lah. Sebab ini pun setting driver depan. Jadi mungkin kalau depan sikit lagi, mungkin dapat segenggam setengah macam tu. Okey lah, boleh lah. Okay. Kita tengok pada bahagian boot belakang pula. Okay. Inilah dia punya boot belakang dia. Kita tengok sikit boot belakang dia, ada 2 lampu lah. Tapi kenapa lampu kuning? Ni dia punya tonneau cover. Jadi asasnya jadi macam ni lah. Kalau anda tutup, memang tak nampak barang-barang di bawah. Jadi inilah dia. Ni tak ada apa-apa rasanya ni. Bawah ni tak boleh buka. Dan ni dia pun ada speaker ni. Saya rasa ini subwoofer. Subwoofer belakang. Okey, ini biasa kulit lah, kosong, tak ada apa-apa. Okey. Ini pun ada carbon, macam carbon fiber punya trim lah. Sebab dia ini adalah edition 1 punya ni kan. Jadi okey. Dia tutup. Jadi itulah dia. Harga dia bermula dengan 960,000 kalau variant standard. Kalau variant edition 1, harga dia pada 999,000. Jadi memang separuh harga daripada G63 AMG. Sebab yang ni pun bukan AMG. Kalau AMG mesti ada tulisan AMG kat sini. Ini pun logo yang kecil ni pun Mercedes-Benz, bukan Avatar. Mungkin akan jadi satu trend yang cukup menarik bagi geng-geng MLM, founder-founder produk timbang kilo. Inilah dia. Mungkin mereka akan pertimbangkan untuk ambil ini instead of G63 AMG yang mungkin terlalu naik harganya. Okay. Ini biasa je lah. Memang inilah dia dalaman front passenger untuk G580. Ni pun ada 360 camera. Sini atas pun ada ADAS. Dan cermin jenis macam ni memang cepat crack lah. Cepat ni kan. Sebab kalau anda bawa laju semua memang pop. Dia lagi senang untuk pecah cermin ataupun crack. Rasanya itu saja kita punya perkongsian secara ringkas lah untuk G63, G580 ni. Dia punya top pun agak tinggi sebab dia ada 4 motor. Setiap tayar ada 1 motor. Jadi memang kuat dan boleh sampai 1400 Nm top dia. Memang kuat. Tu yang boleh buat G10 boleh berpusing tu. Memang kuat. Okay, itu saja kita punya perkongsian untuk G580 ni. Elektrik. Pada anda yang nak bantu channel ni, boleh sumbangkan melalui super thanks pada bawah video. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Jumpa anda dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.